bila Caprice kata ada saham di dalam Invoke kan, itu pun sebenarnya dah boleh kena saman. Sebab preference shares bukan saham. Preference shares adalah loan. Kan dia ada banyak jenis preference shares lah. Ada yang redeemable preference shares. Maksudnya dia bagi loan katakanlah 1 juta katakan kan. Tiap-tiap tahun kita kena bayar interest dekat dia. Kalau 5% maksudnya kita kena bayar 50,000 setahun kan. Lebih kurang macam tu kan. Kemudian kalau dia redeemable maksudnya selepas waktu tertentu, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, kita kena bayar balik 1 juta preference shares itulah kan. Cuma dia tunjuk sebagai preference share, dia tak tunjuk sebagai loan, but it's actually a loan. Kenapa is a loan? Kerana dia tak ada hak mengundi, dia tak ada hak melantik, dia tak ada hak kepada profit kita, dia tak ada hak apa-apa. So it's actually a preference share kan. So ada banyak jenis preference shares. Ada redeemable cumulative preference shares, RCPS. Ada redeemable preference shares, RPS. Ada irredeemable cumulative, macam-macam lah kan. So yang Invoke ada ialah because of that arrangement, so kita bersetuju dengan Itramas, you put in 300,000 almost like a deposit for the work in the form of preference shares lah. So sebab dia pun kalau dia nak letak deposit, kami tak kenal sangat ni. Dia nak letak deposit, kalau aku lari dengan duit tu payah juga kan. Deposit tapi kerja tak jalan. So dia letak sebagai preference shares. I think we have to pay like 2.5% kupon lah tiap-tiap tahun kan, sampailah projek tu habis jalan lah semua tu kan. So and it's only 300,000. It's a deposit for the work. It's only 300,000. So sebab itulah 2019 tu Cubu ada preference shares, which is not a share, is a loan kan. So kerja tu habis dalam 2021 or so lah kan, and I think we surrender, we submit everything kat dia orang semua, and because of that lah maka it was offset against the work done for it. Sebab itu after that dia dah tak ada preference shares kan. So for Caprice untuk kata ini adalah saham kepentingan, basically it's just a client. Cubu and Itramas is just a client. Kalau macam itu, Invoke ada banyak lagi client tau. Klien daripada yang sebesar-besarnya around the world kan. Ada MNC punya klien, Sony pun is Invoke punya klien contohnya kan. MC is Invoke punya klien all these years kan. Jadi kalau macam itu, habislah semua ni ada kepentingan dengan Invoke lah. And especially when preference shares itu is not a share, is basically a commercial agreement because of the project. Kontrak tu ada, boleh tengok kan. Kalau tunggu SPRM datang, kau tengoklah kontrak tu semua, kau tengoklah apa dia kan. So sebab itu bila dia kata ini adalah satu conflict of interest, itu memang fitnah. Because Cubu or Itramas is just a client and someone I knew as a client yang by 2021 hubungan komersial itu dah diselesaikan kan. Hubungan di antara UEM Khazanah dengan Itramas itu hal dia. Tak ada kena-mengena. And if you look at this project kan, dia sebenarnya ialah a JV antara Khazanah UEM dengan I2 Capital. I2 Capital ini adalah PE firm, private equity firm, infrastructure firm from US tau. They have assets all around the world. It's 51% UEM, 49% diorang. Maksudnya the fund is provided by the Americans tau. I2 Capital. What makes you think satu company yang 51-49 ni, mana-mana menteri boleh pengaruh macam tu je? The shareholder takkan setuju. Keputusan ini ialah keputusan the JV. It's not even UM, it's the JV between them because I2 Capital, and rasanya ada 2-3 lagi tau investor, Hexa semua letak duit dalam tu because it's 2.5 billion project kan. So they put their money
basically dia akan setiap kontrak semua tu perlu diputuskan bersama. What makes you think, what makes Caprice think that I can instruct an huge American firm to pilih yang ini. In fact, keputusan I Squared Capital, PE firm yang lain untuk membiayai projek ini juga bergantung kepada kerjasama di antara UEM dengan siapa-siapa yang boleh buat. Dan sebab itu pada masa awal tu kan, masa NETA dilancarkan, memang ada MOU di antara Itramas dengan UEM, kerana UEM alone, bayangkan UEM dia pergi kepada I Squared Capital ni, company besar, pelabur asing besar ni kan, dia beritahu saya nak buat solar terbesar di Malaysia, 1000 megawatt, 1 gigawatt, sebab saya ada tanah di Johor, maka saya nak buat. Kemudian I Squared Capital tanya, kamu pernah buat ke? Tak pernah. Kamu ada kilang ke? Tak ada. Kamu ada kemakirannya? Tak ada. Memanglah orang takkan JV dengan dia. Jadi sebab itu daripada awal UEM dengan Khazanah memang buat keputusan ialah untuk tag team dengan Itramas, kerana Itramas yang ada kepakaran itu. Supaya bila UEM dengan Khazanah dia dapatkan pelaburan daripada I Squared Capital semua ni kan, dia dah ada rancangan yang baik lah. Kami ada MOU dengan Itramas. Itramas ini ialah syarikat terutama di Malaysia yang bukan saja dia ada kilang LED dan juga PV, dia juga sebenarnya ada dah 100 megawatt, dia dah ada 3 solar farm, dia juga ada klien di seluruh dunia. Jadi kepakaran itu bila digabungkan dengan UEM yang ada tanah, jadi sebab itu dia tanda tangan MOU awal-awal, tak ada kena-mengena dengan aku. Sebab UEM dan Khazanah pun tahu kalau tidak ada Itramas yang berpengalaman, the whole project tak jalan. Dan itu adalah projek swasta kan. Jadi kecuali Caprice, selain daripada bukti-bukti Google print screen screenshot yang dia bagi ni, kecuali dia boleh tunjukkan satu elemen kepentingan, Khazanah bayar duit kat aku lah, ataupun UEM bayar duit kat aku lah, ataupun Itramas bayar duit kat aku kan. Itu dia kena buktikan. Kemudian dia kena buktikan siapa pemberi, siapa penerima. Dan kita kena ingat tau, keputusan-keputusan ni buat di peringkat board yang berlapis-lapis. Satu, dia nak kena lepas board JV dengan Mat Saleh tu, dengan American tu, I Squared Capital. Kemudian dia nak kena lepas board UEM. Kemudian dia nak kena lepas board Khazanah. Board Khazanah tu kau tahu siapa dia? Anwar Ibrahim. So kalau benda ni daripada awal tak betul, then bukan saja yalah, it looks bad on me, it also looks bad on Anwar Ibrahim. Dia yang pengusi Khazanahnya. Macam mana benda ni boleh lepas dengan dia? Kan? Jadi semua ini hanyalah dibuat semata-mata untuk membunuh karakter politik. Dan ini doa aku lah kan. Aku tak nak mati nanti, satu hari nanti orang kata kamu jadi seperti sama dengan orang yang kamu lawan dulu. Kerana itu yang sekarang ini sedang berlaku dengan PKR dan Ceplos-Ceplosnya lah. Dulu kita marah kerana sistem telah disalahgunakan dan disenjatakan untuk membunuh karakter kan. Cuma dulu usung tilam. Sekarang ni sebab dia rasa, sebab ini memang saya pernah sebut kan dalam podcast yang lepas, memang dah ada orang kanan PKR datang sebut, ni ada bukti you dapat rasuah ni, kalau benda ni keluar ni rosaklah you. Aku kata mana ada orang rasuah, bagi rasuah keluarkan invoice-nya. Dan kalau betul you keluarkan lah, I will explain, I will fight for it lah kan. So benda tu maksudnya kegilaan di dalam PKR ini ialah untuk menunjukkan bahawa aku ni makan rasuah, supaya apa-apa yang kita dedahkan, apa-apa yang kita tunjukkan, benda tu rakyat tak terima lah kan.
Jadi dia satu kitaran yang sangat menyedihkan lah. Bukan saja soal PKR pun sekarang ni duk buat benda yang sama yang dulu kononnya reformasi kan. Mereka juga lupa bahawa mereka berada di tempat mereka sekarang ni hasil pendedahan rasuah lah. Daripada cerita NFC kepada MARA, kepada tabung haji, kepada LTAT, sampailah 1MDB. Oleh kerana pendedahan rasuah itulah yang menyebabkan mereka berada kan di tempat mereka sekarang. Sekarang ni mereka nak pusing. Dia kata selama ni yang duk bantu PKR dapat undi ni melalui pendedahan rasuah, dia pemakan rasuah paling besar, lagi besar daripada Najib kan? Jadi tak apa, yang ini kita akan teruskan dan saya akan saman Caprice lah. But do you think